Salam sejahtera. Kita mulakan dengan penafian pemuda Parti Gerakan Rakyat bahawa mereka pernah memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menarik balik peletakan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN. Kenyataan ini muncul selepas laporan media menyatakan bahawa 3 ketua pemuda PN iaitu Bersatu, Gerakan dan MIPP telah menyokong Muhyiddin agar kekal menerajui PN. Setiausaha Agung Pemuda Gerakan, Andy Tan Ham Wei, menegaskan bahawa pertemuan pemangku Ketua Pemuda Gerakan bersama Muhyiddin baru-baru ini hanya diadakan atas jemputan rakan-rakan sayap pemuda dalam PN yang bertujuan bagi mendapatkan gambaran serta perkembangan semasa politik gabungan tersebut. Ia tidak membawa sebarang mandat rasmi organisasi atau keputusan rasmi parti untuk menyokong Muhyiddin. Andy berkata, pemuda gerakan tetap berpegang kepada prinsip bahawa sebarang keputusan berkaitan kepimpinan tertinggi PN termasuk peletakan jawatan atau pemilihan semula pengerusi perlu dirujuk dan diputuskan melalui saluran rasmi parti oleh Presiden Nasional Gerakan. Sementara itu, mantan Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sepang, Datuk Suhaimi Muhammad Ghazali menyelar Ketua Pembangkang Selangor Azmin Ali berhubung titah tuanku berkaitan isu ladang babi yang seharusnya menjadi pemangkin kepada tindakan proaktif oleh Ketua dan adun pembangkang bukannya sekadar reaksi awam yang bersifat sementara. Suhaimi menyarankan agar pembangkang di Selangor berperanan sebagai mekanisme semak dan imbang utama, bertanggungjawab membawa isu-isu kepentingan awam ke medan perbahasan dan penelitian secara berfakta serta berprinsip. Kenyataan Suhaimi ini boleh difahami sebagai teguran kepada kepimpinan PN di Selangor yang dilihat tidak cakna dan bertindak dalam isu yang melibatkan kepentingan rakyat Selangor. Sekian dulu. Jangan lupa subscribe, share dan like politico.my.